saya really hope benda tu boleh balance kan untuk saya time dengan Haura. Tapi saya balik memang kalau dia tidur pun saya akan kejut dia. Saya akan main dengan dia. Saya akan ada time untuk main dengan dia dan saya akan sendiri tidurkan dia balik. Kan? Itu janji yang saya akan buat. Saya tak nak dia tengah sekarang ni. Saya tahu dia boleh kenal saya, dia tahu yang dia boleh gelak dengan saya. Saya tak nak nanti benda tu hilang. Jadi saya akan buat apa je untuk kejut, untuk main dengan dia. Saya tahu nanti umur dia dah berapa, 6 bulan, 7 bulan dia lagi hafal muka saya. Dan saya nak make sure yang bila saya ada depan dia, dia excited, dia happy. Tu saya memang nak. Itu aim awak lah sekarang ni, mission awak lah. Sekarang aim saya dah jadi untuk dia gelak tengok saya happy-happy. Tapi saya nak kerja masuk 50 episod ni agak panjang. Jadi saya nak make sure yang dia tu tak lari. Saya nak dia happy. Untuk Haura, ayah untuk ayah nak faham, Haura ni adalah satu anugerah. Ada satu perkara yang paling best, antara yang paling best jadi dalam hidup ayah dengan ibu. Kami memang menunggu awak untuk keluar, menunggu awak untuk wujud, untuk ada kat dalam dunia ni. So percayalah, ibu sayang sangat lebih daripada disayang ayah tau. Itu memang confirm. So jangan risau, yang kita akan janji akan jaga Haura, kita akan besarkan dengan baik. Haura jangan rasa yang tak ada orang. Mostly semua orang dekat seliling yang kenal Haura ni memang sayang Haura. Juga membesar dengan keadaan yang best sebab awak dapat ayah yang best. So saya make sure awak dapat everything yang awak nak. Okay Haura? Okay? Apa pun kita nak cakap yang kami berdua, suami isteri, ayah dan ibu sangat sayangkan Haura. Okay?